Okey ya. Suatu masa dahulu ada seorang pemuda bernama Awang. Awang ni seorang yang lurus, yang turut apa yang orang cakap kan. Orang suruh buat sesuatu dia ikut je. Dan Awang ni seorang yang taat pada bapak dia. Apa yang bapak dia suruh semua dia akan ikut. Dan Awang ni dia tinggal bersama bapak dia di satu kampung. Awang ni bapak ni seorang yang alim. Jadi dalam kawasan kampung, bapak Awang ni selalu dijemput oleh jiran-jiran dia untuk membacakan doa dalam majlis-majlis yang tertentu lah. Doa selamat ke apa ke. Tapi setiap kali bapak Awang ni nak pergi ke majlis-majlis yang dijemput untuk membaca doa, dia selalu pesan kepada Awang ni, Awang, kamu dengar cakap bapak, kamu ingat bapak nak pergi baca doa rumah jiran. Okey, andai sesiapa yang mencari bapak, kamu mesti kena bagi tahu bapak dengan cepat. Kamu kena datang jumpa bapak dengan cepat. Bapak dia cakap, bapak dia pesan. Bapak dia tahu yang anak dia ni seorang yang lurus kan. Jadi dia pesan. Maka bapak dia pun pergilah menghadiri jemputan untuk majlis tu. Dan Awang ni dia duduk di rumah seorang diri. Dia pun duduk di berenda tangga. Dan dia duduk melamun. Tiba-tiba datang dua orang untuk jumpa bapak Awang. Dua orang pemuda ni tanya kat Awang, bapak ada rumah tak? Tak ada, nanti sekejap saya panggil, dia cakap. Awang ni teringat bapak dia cakap, kamu mesti kena panggil bapak cepat. Dia pun berlari. Sambil berlari dia panggil nama bapak dia. Sampailah dekat rumah jiran dia. Dia terus naik rumah. Terus dia pergi kat bapak dia. Ayah, ada orang nak cari, dia cakap. Dekat situ juga bapak dia tempik dia. Tak ada adab macam. Bapak dia kata, kamu lain kali nak datang panggil, beradab. Dan jangan panggil tergopoh gapah, jangan kelang kabut. Belajar adab. Kita ni manusia ni kena ada adab. Awang diam. Kemudian diorang pun balik lah. Okey, settle dekat tu. Selang beberapa hari, ada lagi jemputan untuk membacakan doa dekat rumah jiran lah. So macam biasalah, bapak Awang ni sebelum pergi dia akan pesan kat Awang, kamu ingat apa yang bapak pesan? Bapak dia cakap. Awang angguk. Maka bapak dia pun pergilah ke rumah jiran yang menjemput dia tu. Pergi. Selang tak berapa lama, rumah Awang ni terbakar. Rumah Awang ni terbakar. Awang ni dia panik sunnah, tapi dia teringatkan pesan bapak dia. Nak panggil bapak, kena sopan, jalan sopan, kena berhormat, kena santun. Jangan tergopoh gapah. Tak elok kan. Dia pun turun rumah, pakai kasut semua, dia pun jalan dengan perlahan, dengan santainya dia jalan pergi rumah jiran. Dia pergi rumah jiran, dia bagi salam, dia naik rumah jiran kan, dia salam semua tetamu yang datang kan. Kemudian dia duduk dalam keadaan relax dia duduk kan, baru dia pergi dekat sebelah bapak dia bisik, ayah rumah kita terbakar. Bapak dia terus cakap, rumah terbakar kan. Lompat bapak dia terus balik rumah kan. Tapi disebabkan perangai si Awang ni, rumah tu memang dah jadi debu. Bila dah jadi debu, bapak dia pun lagi gasak lah Awang kan. Pumpang lah Tapi yang sedihnya, bapak dia halau Awang ni daripada rumah. Anak tak guna terlalu lurus, dia halau. Kadang-kadang bukannya dia minta nak jadi macam tu kan, tak sepatutnya bapak dia halau kan. Tu lah sedih. Okey, nak jadikan cerita, Awang ni pun berkelana lah. Jalan sana jalan sini dia sedih kan, sebab dia halau, tak ada tempat tinggal.
nak jadikan cerita, dia sampai kat satu istana kan, dan dia diterima kerja dekat dalam istana tu untuk menjadi pengawal diraja. Okey. Ada satu hari tu kan, waktu malam, dia tengah berjaga malam kan, masuk beberapa orang pencuri. Bila pencuri tu masuk, dia nampak Awang terkejut. Awang tengok pencuri tu terus pesan, aku nak kamu tolong aku kan, kamu tolong pindahkan meh-meh ni pergi kat tepi tembok sana, nanti aku nak bawa keluar, kamu baling, kata. Awang ni kan jenis lurus, jenis patuh lah. Baik jom, kata dia pun tolong. Asalkan benda tu baik, dapat tolong orang, dia buat. Bagi dia bertingkap ke mana ke satu tempat, dia dah pindah kan. Pencuri tu cakap apa? Okey, kami turun dulu, dia kata. Kami tunggu kat bawah, sekejap lagi hang lemparkan peti-peti meh ni kat bawah. Kami tunggu kat bawah. Baik, kata dia Awang. Beberapa orang pencuri ni pun cepat-cepat dah turun, lompat ke bawah. Bila dah lompat ke bawah, okey, turun, dia kata. Awang ni pun dengan jujurnya, dengan akunya, dia angkat peti-peti besi yang berat tu dengan susahnya, dia lepas. Sedia, lepas. Semua mati. Semua mati. Tapi nak dijadikan cerita rezeki lah kan. Raja ni gembira lah sebab pencuri tak dapat nak curi dia punya meh. Maka Awang pun diangkat menjadikan panglima di raja. Itulah cerita. Ini hanya cerita rakyat. Ini hanya cerita rakyat, bukan cerita betul. Tapi dekat sini kita boleh dapat belajar lah tentang pemikiran manusia, cara berfikir. Kadang-kadang manusia tak minta jadi lemah macam ni, kurang macam ni. Semuanya ada sebab-sebab tertentu, dan Allah punya atur cerita tu cantik. Last kali jadi panglima kan. Kadang benda ni buat kita jadi inspirasi. Ini yang saya nak sampaikan. Cuba benda ni, saya dapat cerita ni dalam satu buku cerita rakyat. InsyaAllah saya akan cerita kisah lain lagi.